AirAsia pada Jumaat mengumumkan pembaharuan dalam polisi pakaian seragam kru kabin yang kini membolehkan kru wanita memilih untuk memakai hijab ketika bertugas. Langkah ini selaras dengan budaya syarikat penerbangan tersebut serta evolusi berterusan yang dibentuk menerusi maklum balas daripada pelbagai pihak. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Aviation Group, Bo Linggam berkata, pihaknya berbangga dengan pembaharuan ini yang memacu pertumbuhan dan pengembangan syarikat sebagai penerbangan global dengan tenaga kerja yang pelbagai mencerminkan komuniti dan budaya yang dihubungkan setiap hari. Menurut beliau, kru kabin AirAsia sebelum ini telah menggunakan hijab dalam operasi kelaluan tertentu seperti Jeddah, mematuhi peraturan tempatan. Pembaharuan terkini ini memperluaskan fleksibiliti tersebut kepada semua kru kabin wanita yang memilih untuk memakainya, sekaligus memastikan keseragaman di seluruh rangkaian syarikat penerbangan dengan mengekalkan identiti jenama AirAsia yang profesional. Sementara itu, Ketua Kru Kabin Kumpulan AirAsia, Suhailar Hassan berkata, polisi terkini ini mencerminkan semangat kepelbagaian dan dinamik yang menjadi identiti AirAsia.